Para hadirin hadirat sekalian Allah Taala, insya-Allah kita akan masuk kepada pasal yang menerangkan tentang najis dan bagaimana untuk menghilangkan najis. Sebelum ni kita dah bicara tentang tayamum dah. Walaupun kita tak biasa amalkan tayamum ni, tapi mungkin pada suatu hari nanti kita perlu kepada bertayamum. Sama ada bertayamum tu disebabkan oleh sakit ataupun disebabkan oleh tiada air. Kita dah berbincang panjang lebar. Dan jarak kita nak cari air tu, jaraknya ialah sejauh perginya panah. Okey, jauh tu. Kalau kata panah tu jauh, jarak dia dalam 100 meter katakan. Dan sekitar 100 meter tu kita kena cari air. Lebih pada tu, kalau tak jumpa lagi, kita boleh bertayamum. Ataupun sedang kita sedang solat, tiba-tiba kita mendengar seperti air ikan timbul. Tak tuk bunyi macam tu kan. Kita dekatlah tu kan. Kalau jauh tak dengar ikan melompat tu kan. Bermakna kalau kita boleh dengar ada ikan melompat, bermakna air tu dekat dengan kita. Jadi kita kena berhenti dan mencari air. Sebab tak sah kita punya solat itu. Sebab tayamum tu. Sebab kita sedangkan air air tu sangat dekat sehingga kita boleh dengar ikan timbul. Okay. Mana mungkin ada parit, ada alur air begitu. Sebab dia masih berada dalam kawasan untuk kita mencari air. Untuk malam ini kita teruskan dengan fasal yang saya sebut tadi, itu menerangkan tentang najis dan juga menghilangkan najis. Kata pengarang ini suatu fasal pada menyatakan air najis dan kaifiat menghilangkan najis. Dan segala yang cair yang keluar daripada dua jalan najis, iaitu yakni melainkan mani anak Adam dan mani segala binatang yang lain daripada anjing dan babi, dan barang yang teranak atau beranak daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Jadi yang keluar daripada dua saluran, kubul dan dubur, begitu. Yang cair, okey, melalui jalan itu najis, jalan najis dah. Okey, kencing ataupun buang air besar. Malaikat mani, air mani lah, tak najis. Sama ada mani manusia ataupun mani binatang, tak najis. Malaikat mani itu datang daripada binatang yang najis, najis anjing dan najis babi. Tak boleh. Air mani yang datang daripada najis anjing dan najis babi, ataupun daripada babi dan anjing lah, ataupun daripada anak salah satu daripada anjing dan babi. Contohnya maknya anjing, bapaknya babi, sama juga najis. Okey. Ataupun maknya anjing, ayahnya kambing, najis. Okay. Maknya babi, ayahnya lembu, najis. Ini salah satu tak boleh. Boleh faham tu? Takdirlah kita beli lembu lah, tiba keluar macam anak anjing. Sudah, macam mana nak kira tu? Jadi dikira anjing juga. Boleh jangan pasal pergi makan. Dah. Sekarang ni jangan main bab makanan ni. Dah. Kita ni hidup di negara kita ni yang berdaulat ni dah berapa lama dah kita duduk makan benda yang tak halal. Kerana itu kita mesti pastikan makanan yang kita makan itu makanan yang halal. Paling tidak pun dia ada logo halal tu, terutama logo JAKIM tu. Walaupun barangkali ada penipuan di situ, barangkali, tapi kita tak tahu. Faham tak? Itu lebih baik daripada yang tak ada halal langsung. Itu memang babas dah.
Itu memang bebas. Dia panggil Loranger ke apa dia panggil. Bebas dia, ikut dia. Nak masak ke mana, tak ada standard. Itulah gitu. Air yang sebagainya. Ini ada satu isu yang sangat besar. Kerana makan yang jenis najis ni akan menyebabkan kita ni ataupun jiwa kita akan hitam. Benda najis ya. Ataupun disebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nak kata hak najis betul tu, hak yang syubhah pun tak boleh kita nak makan. Yang kita ragu halal tidak, halal haram, kita kena ambil haram juga. Ni bab halal haram ni. Ada Nabi sebut dan hadis Nabi tu. Macam mana Allah nak menerima doa dia, sedangkan pakaian dia, makan minum dia adalah daripada sumber yang haram. Walaupun Nabi kata kita ni tak terlepas daripada debu-debu riba. Riba nyamai tuan. Benda yang diperangi Allah Subhanahu Wa Taala. Riba ni. Tapi Nabi kata percikan riba ni macam debu di tepi jalan tu. Kena juga kita. Kalau sekadar tu tak apa. Ini memang konvensional, semua dia riba, habis riba. Ya. Jadi kena hati-hati. Dan terkeluarlah dengan yang cair, tiap-tiap yang keras. Mana disebut cair tadi kan. Jadi hak yang keras dan ulat seperti biji-biji yang jika ditanamkan dia nescaya tumbuh tiada najis. Maksudnya kita buang air kan. Kita tertelan apa ni, biji rambutan. Lepas kita buang dia dekat tanah, tiba dia tumbuh. Itu tak najis. Tak ada kata, oh ni sebab aku berak dulu, buang besar ni daripada perut aku ni, najis ni. Tak. Dan hari ni ada orang yang dia proses kopi kan, melalui musang, makan tu. Jadi dia kena basuh lah. Boleh makan lah, tak najis. Daripada najis musang tu kan, yang keluar kopi tu kan, yang ada orang buat kopi tu. Jadi tak najis. Ni dalil dia ni, tak najis ya. Jadi tapi kena basuh lah. Macam pokok tadi tak payah basuh, kita tak makan dia. Yang biji kopi yang kita nak makan kan, kena basuh lah. Jika ditanamkannya nescaya tumbuh tiada najis, hanya mutanajis jua. Sebab dia dah keluar daripada najis, dia ternajis, tapi boleh walaupun dia terkena najis, kalau macam biji kopi yang daripada musang tu, kita basuh je lah, macam saya kata tadi. Sebab bekas najis tu ada lah kat luar kan. Suci dengan dibasuhkan dia. Maknanya kalau biji kopi yang keluar pada najis musang tu kena basuh lah. Disebut boleh dibasuhkan dia. Boleh. Dan keluarlah juga dengan bara yang keluar daripada dua jalan yang keluar daripada segala lubang-lubang. Maksudnya keluar kan, telinga ke kan, hidung ke, macam keluar air kan, inguh kan. Kalau keluar darah najis lah, keluar inguh, ada air peluh-peluh, tu tak najis. Maka iaitu suci sekaliannya malaikat mutah. Mutah kan, mutah. Tu najis lah, dia perlu lah. Boleh patahkan ya? Boleh. Tok Imam macam mana? Okey tak Tok Imam? Dan air yang keluar daripada suatu orang yang tidur, yang keluar daripadanya maidah, daripada perut dia basi, lalu basi lah. Diketahui akan dia dengan busuk baunya dan kuning warnanya, maka najis dia. Kan air liur ni basi kan, dia warna kuning, kadang-kadang warna hitam. Air dari perut keluar tu, air daripada dalam perut keluar. Dan darah dan nanah
dan danur. Danur ni air yang daripada perut mayat. Dia ke tak tu? Sebut apa? Danur. Saya cek makna dia daripada air daripada mayat. Dan air kumannya yang berubah baunya dan susu binatang yang tiada dimakan. Ini najis lah. Darah, nanuh. Danuh tu air yang daripada mayat tu, dan air kumannya yang berbau busuk kan, dan laban binatang yang dah basi dah, yang tiada dimakan, yang tiada dimakan. Dan arak dan nabis dan tiap-tiap yang cair yang memabuk, najis airnya. Ni mabuk dah ya. Kalau bukan arak pun, tapi bila makan dia mabuk, najis. Sebab najis tu menyebabkan dia mabuk. Okey, najis airnya. Mana kalau kena benda tu kita kena basuh. Kalau kena pakaian kita kena basuh. Kalau jatuh atas lantai pun kena basuh. Tapi dia ada kaedah. Yang kalau lantai takkan kita nak basuh tu rumah. Dulu kita lapkan, dipanggil cara memindah najis. Ambil tisu kita lapkan dulu kan. Kita pastikan ruang keluasan yang tempat najis yang kena tu kita lap dulu. Lepas tu kita ambil kain atau tisu yang basah, lap kali, beberapa kali, kalau ikut 3 kali. Itu kaedah memindah najis. Okey, tak perlulah kita basuh tu rumah kan. Okey. Begitu juga kalau kita tak tahu rumah tu masuk anjing atau tidak. Tu Tapi biasa walidnya kalau kita beli rumah, terutama rumah yang kita beli daripada orang bukan Islam, afdal kita basuhlah. Memanglah. Betul tak? Kalau rumah yang baru pun kita beli pun kita basuh, betul tak? Jadi cara basuh tu selamat. Cuma kita tahu najis anjing ke babi, kita tahu itu bukan urusan kita lah pula. Macam tu Maksudnya sebaiknya kalau kita naik rumah, masuk rumah, basuh dulu rumah tu. Okey. Bersalahan yang beku seperti buah apa? Kecubang. Ada pernah nama kecubang buah kecubang, dan umpamanya tiada najis. Okey. Yang keluar daripada najis tadi cerita yang sama. Yang keluar dari najis tadi. Buah tu boleh dimakan. Basuh-basuh boleh makan lah. Dan segala bangkai najis sekaliannya, malaikat bangkai manusia dan ikan dan belalang. Ada di Nabi tentang air di laut. Nabi kata yang mati di laut tu boleh dimakan. Belakang binatang-binatang tertentu itu pun ada yang boleh makan, ada tak boleh makan. Ada yang mazhab kita tak boleh makan, ada mazhab yang lain boleh makan. Bergantung kepada aliran masing-masing. Tapi pokok pangkalnya, kalau ikan boleh makan walaupun tak sembelih. Dia tak jadi bangkai. Ikan yang mati tak jadi bangkai. Kalau kita namakan bangkai pun, sekalipun dia tak najis. Sama juga dengan anak Nabi Adam. Kita semua manusia lah. Jangan keliru pula. Ada ke orang tanya tu? Tak. Dah dia pun meninggal dah kan? Macam mana? Tak najis. Termasuklah belalang. Mana belalang pun ada orang makan belalang kan? Tak perlu nak cabut kepala dia, tak payah. Belalang tu pun tak najis. Dan anjing dan babi najis keduanya, dan barang yang beranak daripada keduanya atau daripada salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Sebut dah tadi kan, bapaknya anjing, maknya kambing, anak tak boleh makan. Anak jadi anjing juga. Sama ada keduanya atau anjing babi lagi ataupun babi dengan kambing,
yang suci dia akan jadi najis juga, tak boleh dimakan. Dan tiada dimaafkan daripada segala ain najis melainkan sedikit. Kalau macam darah kan, kita ada sikit macam terluka kan, kita sembahyang kan, dia ada keluar sikit-sikit, itu dimaafkan. Begitu juga kalau najis yang berada di tali apa, jemuran tu, juga dimaafkan. Kalau ada sikit-sikit dimaafkan. Kalau tu macam tu tak boleh lah, kena cuci lah. Ataupun kita buang air, contohnya ada tericik sikit-sikit, dimaafkan juga. Dimaafkan juga. Kerana itu kita nak buang air kecil pun kena ikut standard lah. Jangan berdiri. Kalau berdiri tu, satu, dia boleh membawa kepada penyakit prostat kita dan sebagainya. Keduanya, kalau kita berdiri tu menyebabkan mungkin air tu terperincing-kencing tu. Itu kena hati-hati. Okey. Dari malaikat sedikit daripada darah dan nanah dan danau. Danau tadi lah. Danau tu, air yang keluar daripada mayat. Dan darah bawaris. Saya duk cari bawaris ni apa benda ya. Jadi saya tengok dalam kitab tu pun dia bawaris juga. Saya cuba cari makna bawaris ni. Boleh katakan bawaris ni macam darah, nak kata apa bawaris ni. Sebab saya tengok dalam kitab dia bawaris juga. Okay. Ada yang orang bernama bawaris pun ada. Tapi yang penting darah lah, darah. Dan tahi lalat dan bangkai yang tiada baginya darah yang mengalir. Okey, bangkai macam darah jauh tak mengalir atau tak ada darah. Kan? Macam apa kumbang kan? Kumbang, lebah, labah. Hak binatang yang tak ada darah kan? Ya, itu dimaafkan. Yang sikit-sikit yang sikit-sikit. Tapi kalau binatang macam lipas semua kan, tak ada darah kan, dia tak najis lah. Okay. Cuma tak boleh makan. Itu je. Tak boleh makan kan bukan sebab najis, sebab mungkin membawa penyakit. Lipas kan sebab dia makan benda kotor. Itu kadang-kadang dimakan juga benda yang bersih, tak kira benda kat dapur kita tu kan. Kalau itu kita, kalau di rumah, apa yang Nabi SAW ajar kita, kalau kita tak nak simpan dalam peti, pastikan periuk tu ditutup dengan kemas. Itu disebut oleh Nabi SAW. Periuk tu tutup kemas, tindang ke, letak ke barang yang berat atas dia supaya tidak boleh dibuka. Kalau tak sebab binatang lain, mungkin ada makhluk halus yang makan. Begitu. Jadi pastikan. Dan ada satu ilmu yang saya belajar daripada dulu. Saya dulu masa anak kecil dulu, kita ada lah pembantu rumah Indonesia. Dia ada ajar juga. Dia kata kalau kita panaskan lauk, kita jangan buka tudung periuk. Kalau kita nak panas lauk, tutup dia, lepas tu dah gerak, tutup je api. Biarkan gitu saja. Jangan buka, nanti dia akan basi. Dan saya buat banyak kali lah. Memang alhamdulillah betul dia cakap tu. Periuk kita nak perangan lauk ataupun dah tengah malam, kita panas, digelegak, jangan buka tudung tu. Yang penting tudung jangan dibuka. Apabila gugur pada sesuatu yang cair atau pada air yang sedikit. Okey, maknanya air yang sedikit okey, tu dia kata melaikan sedikit daripada darah dan darah yang apabila gugur pada sesuatu yang cair atau pada air yang sedikit dan tinggal lagi daripada perkara yang dimaafkan dia,
tersebut di dalam kitab yang panjang-panjang. Okey. Kalau kita nak, ada banyaklah disebut tu. Tapi di sini kita boleh buat kias lah kepada beberapa jenis binatang yang tak berdarah tadi saya sebut maksud apa binatang yang tak berdarah. Okey. Mana kalau terpijak pun tak najis lah. Mana tahu tak nampak, kita tak nampak lipas contohnya. Kalau cicak ada darah cicak ada darah Dan kaifiat cara membasuh najis jika ada ia ain, menghilangkan ainnya, yakni jirimnya, dan menghilangkan segala sifatnya, iaitu rasanya, bau, warnanya dan baunya. Ada 3 benda: rasa, warna dan bau. Maksud kalau kita nak cuci najis tu, pastikan warna tu hilang. Okey. Kecuali najis tu macam kicap, tak boleh nak hilang kan kicap tu. Dia 3 salah satu bau, tengok air. Ada bau tak? Busuk tak dia busuk? Ni melibatkan air yang sedikit lah, yang tak sampai 2 qalah tu. Faham tak? Kalau yang sampai 2 qalah, tak apa. Kalau jatuh sikit-sikit najis, selagi tidak menambah timbangan dia, kan? Air yang 10 kilo jadi 12 kilo, banyak tu 2 kilo air naik. Itu banyak najis lah. Itu antara ukuran-ukuran. Kalau tidak terjejas, tak cicak ke, dia 2 qalah kan, tapi tak jejas, tak najis lah. Maka jika tinggal rasa tiada dimaafkan, hak bau tak ada, warna tak, rasa dia tak boleh juga. Sebab kita masalah kita ni nak semayang, kalau najis nak semayang macam mana? Faham tak? Untungnya kita ni sebagai orang yang beriman. Dengan sebab kita beriman itulah sewajarnya kita setiap hari melafazkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dipilih oleh Allah bersama dengan orang yang beriman, berbanding dengan orang yang kafir. Mungkin orang tanya, sebab apa Allah tak jadi kau kafir tu jadi beriman? Okey. Dia begini sama ada Allah jadikan dia kafir atau tidak, sama je kalau dia tu beriman. Maksud kalau dijadikan Islam pun tapi tak beriman, kafir juga. Nama je Islam, tak semayang, buat dosa-dosa, tak. Ataupun dia keluar Islam, kafir juga. Bagi seorang Islam tu pun tak semestinya setengah orang Islam ni dikekal dengan Islam. Okay. Sama dengan orang bukan Islam. Okay. Kalau Allah jadikan dia tu Islam sekalipun, tapi Allah tahu dia tu akan jadi kafir, sama kok. Dia bukan soal Allah tak ada jadi orang Islam, tidak. Sebab kalau Allah jadikan si kafir Islam sekalipun, mungkin dia akan jadi kafir juga. Begitu. Sebab ada orang kafir jadi Islam. Kalau dah memang ketentuan di Islam, walaupun Allah jadi kafir pun dia akan jadi Islam. Okey. Sama ada orang yang Islam tadi. Tak. Orang berislam tapi ketentuan dia jadi kafir. Kafir lah je. Jadi sebenarnya sama ada Allah jadikan kita Islam atau tidak, sama saja. Okay? Sebab apa? Sebab orang bukan Islam tu pun, kalau kita orang kafir tu, kalau Allah jadikan dia tu Islam, belum tentu dia Islam. Jadi tak penting pun sama Allah jadi kafir tidak, itu nombor 2. Yang penting dia tu cenderung pada Islam dan akan memeluk Islam ataupun beriman dengan Allah. Faham tak? Ke payah nak faham gitu. Okey. Kesimpulannya macam tu lah. Kesimpulannya tak penting kita nak fikir Allah jadi dia kafir atau tidak, tak penting. Maka jika tinggal rasa tiada dimaafkan dia, malaikat jika uzur daripadanya sekiranya tiada hilang, malaikat dengan
dipotongkan dia, maka dimaafkan dia. Contoh orang pakai tatu kan, takkan nak colek seseran, dia pakai tatu tu sebelum Islam. Belum Islam, nak cabut macam mana? Kan? Dimaafkan. Tetapi kalau dia buat tatu tu dalam keadaan berislam, bukan kata beriman, Islam. Cerita Allah sebut, ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada 3 tangga tu. Satu, Allah kata orang yang beriman, bertakwa dan Islam. Maksudnya wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maksud tak cukup hanya beriman, tapi kita kena bertakwa. Tak cukup hanya beriman, tapi kena bertakwa. Takwa ini adalah tidak melakukan apa-apa dosa. Itu takwa. Iman takwa ni adalah tidak melakukan apa-apa dosa. Berbanding beriman, kadang dia lakukan dosa, kadang-kadang dia tidak. Tapi kalau Islam tu hanya Islam saja. Tu Allah kata malaikat paling kurang pun dia Islam. Sebab apa? Status di Islam itu akan menyebabkan dia boleh masuk syurga. Tu Allah kata, yang kamu mati melainkan kamu berada Islam. Sebab apa? Sebab supaya kita ni tetap dapat memasuki syurga Allah selepas diazab. Tapi siapa yang sanggup nak diazab? Jangan kita pilih orang Islam, tak apalah, saya nak tunggui arak. Janji saya Islam. Awak rasa tahan ke? Balik rumah, bakar besi panah, cuba tekak atas tangan tu. Rasa macam mana? Tak. Kalaulah di alam neraka, tak tahulah. Okay. Kalau nak rasa alam neraka, gali lubang, urung kayu api, terjun dalam tu, tengok suara. Itu tak boleh nak banding lagi neraka tu. Okey, kemudiannya di dalam kitab yang membasuh dan jika tinggal warna atau bau yang sukar dihilangkan dengan sekiranya digosok 3 kali, gosok-gosok tak tanggal juga dengan air tiada hilang, sucilah tempatnya. Jadi kalau tanggal tak hilang juga, dimaafkan juga. Okey. Ini kalaulah dah usaha kan, warna tu masih tinggal, ada juga sikit warna dia maafkan. Kita dah buah dah berubah dah, tak berjaya juga, contohnya itu dimaafkan. Dan jika tinggal keduanya pada satu tempat daripada najis yang satu, maka wajib dihilangkan kedua-duanya melainkan jika uzur seperti barang yang telah terdahulu daripada tinggal rasanya, maka dimaafkan. Jadi 3, kalau 1 dah okey dah, 2 tak okey, dimaafkan juga. Okay. Dan jika ia najis hukmi, iaitu yang tiada baginya jirim, yang tak nampak lah, najis yang tak nampak, dan segala sifatnya, maka memadai sekali lauk air atasnya 2. Kan? Najis yang contohlah kalau dah kering kan, dah kering. Okey, kadang-kadang benda dah kering kan, kecuali lalu je atau kita tak tahu. Dan kencing kanak-kanak lelaki yang belum lagi makan dan minum yang lain daripada susu atas jalan mengenyangkan dahulu daripada lalu masa 2 tahun, sucilah tempatnya. Okey. Kalau budak-budak kanak-kanak lelaki, disebut kanak lelaki, terkeluarlah kanak perempuan yang tak makan hanya susu ibunya sahaja. Kalau dia kencing, kadang-kadang yang bawah 2 tahun, 2 tahun ke bawah, yang hanya minum susu ibunya sahaja, kencingnya tak najis, boleh lap itu saja, lap je, tak payah guna air pun. Kalau perempuan tak boleh, walaupun
kurang 2 tahun. Walaupun minum susu ibu perempuan tak boleh. Dengan dipercikkan air atasnya sekiranya diratakan dia dan tertanggai air tertinggi air atasnya jika tiada mengalir sekalipun. Gigi tu itu lai. Tambah dah ilah. Kalau kencing kanan adalah lelaki. Kalau jenis najis betul macam saya sebut tadi, kita boleh kaedah pindah najis tu. Lap, tu ambil kan lap lagi, lepas tu basuh ambil ketah lap lagi, basuh 2 kali kan, kencing-kencing. Tu dah kaedah memindah najis. Tak perlulah basuh sebuah rumah. Dan tak dapat tiada daripada diperhatikan jirimnya dahulu atau hingga tiada tanggal daripadanya basah yang bercerai. Okey, tak dapat tiada daripada diperhatikan jirimnya dahulu atau hingga tiada tanggal padanya basah yang bercerai. Okey. Adapun kanak-kanak perempuan khunsa wajib dibasuh kencing keduanya. Sebut kalau kanak-kanak perempuan yang dibasuh kencing, yang kencing kena basuh lah. Kalau di tengah rumah kan kita macam kaedah macam tak adalah. Kalau tidak basuhlah. Dia kena basuh lah najis dia tu. Sebab dia kena najis kencing kanak-kanak perempuan. Yang khunsa dia kata sama ada khunsa ataupun anak perempuan betul, sama je. Okey. Jadi disebut anak lelaki kan, terkeluar anak perempuan. Sekarang ni disebut khunsa, perempuan khunsa. Sama juga. Khunsa ni maknanya dia ada 2 jantina. Tapi dia lebih pada perempuan. Maka hukumnya perempuan. Kalau khunsa itu ada juga jantina tapi lebih kepada lelaki, maka hukumnya adalah lelaki. Dan kita sebagai ibu bapa tak boleh paksa dia. Sebab alat dia tu tengok alat mana yang berfungsi. Jangan pula alat yang perempuan berfungsi dia bedah nak jadi lelaki, tak boleh. Haram. Sebab dia ada rahim. Okey, dan dia boleh beranak juga. Mana kalau dia apa ni khunsa perempuan, dia nak buang lelaki, boleh lah. Sebab dia berbangi mungkin dia nak kahwin besok-besok, nanti ada 2 jantina, macam mana nak kahwin walaupun satu lagi tak berfungsi. Sama tak kalau dia lelaki, yang fungsinya lelaki, yang perempuan tak fungsi, dia boleh buang yang perempuan tu, dia guna yang lelaki. Okey. Ya? Dia faham tak? Okey. Itu bukan termasuk dalam mengubah ciptaan Allah, tak. Cuma di situ dibimbangi, takut suami dia atau isteri terkejut. Tak? Jadi itu dia perlukan. Malaikat ya, dia tak semua yang ciptaan Allah tu kita tak ubah. Contohnya macam kita mulut kita rabit kan, kita nak catur balik mulut tu. Itu dibolehkan. Sebab bila kalau tak bedah, tak dicaturkan, barangkali dia jadi bercakap tu sengau. Itu benda-benda yang dimaafkan. Tapi kalau daripada lelaki jadi perempuan, perempuan lelaki, itu haram lah. Tak boleh. Dia nak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lagu tu tak boleh. Dan disyaratkan pada basuh yang mutanjis datang air atasnya jika sedikit ia dan tiada suci apabila diangkas akan dia. Okay. Disebabkan oleh dia itu betul-betul najis atau mutanajis yang terkena najis dan sebagainya, janji najis, dan najis itu pula bukan dia najis babi atau anjing, tak mencukupi kalau dengan air yang sedikit, ataupun macam saya sebut tadi, dengan cara kaedah memindah najis tadi, bukan sekali dia mulut kita buang najis, lepas tu kita injek-injek, kita lap lagi 2-3 kali, paling kurang 3 kali injek lagi je. Tapi kalau air sedikit tak cukup pun, nak rinjih pun tak boleh kan, itu tidak memadai. Adapun air yang banyak maka suci mutanajis, sama ada datang air atasnya atau akas. Kalau air banyak macam sebut tadi, air laut
jatuh tahi 4 kilo pun tak apa. Hello, air sungai pun sama, kan? Selagi tidak menambah timbangan. Sama juga dengan air kolah kita ni. Kalau lebih pada 2 kolah, kau setakat jatuh tahi di cicak tu tak memadai, sebab dia tidak menambah timbangan air. Itu. Ataupun pagi esok tengok sebab apa air kolah ni penuh ni. Semana nampak macam tu. Rupa tengok ada tahi dah tu. Oh, sebab tahi tu jumlah air tu bertambah. Tu memang bertambah. Gitu. Yang cukup 2 kalah, yang tak cukup 2 kalah tak boleh. Mereka dia bau tak ada, rasa tak ada, yang kecil. Okay. Dan dibasuhkan daripada najis anjing dan babi dan anak daripada salah satu daripada keduanya 7 kali dengan air salah satu daripadanya air tanah. Air tanah betul bukan air pasir. Sama 7 air termasuk air tanah. Sama yang meratakan tempat kena najis. Kat mana kena najis tu kita kena buat itu. Sama juga kaedah kalau berada di tengah rumah, kan, buat macam samalah. Air tanah, lepas tu 6 air suci. Okey, dah kita lap. Dan jika dibasuh pada yang berlari lagi keruh memadai lalu 7 kali pelarian air atasnya dengan ketiadaannya ditanahkan dia. Air keruh macam air campur tanah dah. Macam air sungai hujan kan, lepas campur tanah dah. Jadi dia kata boleh aja guna air tu. Tak perlu guna tanah pun, sebab air tu dah bercampur dengan tanah. Dan jika tiada hilang air najis mughallazah melainkan dengan 6 kali atau lebih dibilangkan dia, sekalipun sekali jua ditambah 6 kalau daripadanya dan bumi yang padanya tanah, tiada wajib tanah lagi padanya atas kau yang sah. Okey, kalau lah kita berada tu tempat, contoh di macam di apa ni, di Alaska ke yang memang tak ada pasir, tak ada tanah lah, pasir pula tak tanah, memadai dia basuh dengan 7 air saja, atau boleh tambah lagi berapa, 6 kali air ke, tapi dimaafkan sekiranya tempat yang kita duduk tinggal tu tak ada tanah. Boleh tapi kita tak sampai ke situ lah. Tak ada pun orang nak berciti duduk kat situ. Tak ada. Ya. Jadi dimaafkan. Ini qaulun ya asah. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya air pembasuh najis itu suci. Kemudian daripada suci tempat yang dibasuhkan dia jika tiada berubah. Ya. Ni air banyaklah. Air banyak. Macam contoh air sungai, air laut kan tak berubah. Jadi kita boleh basuh air sungai kan, celup kaki kita yang kena najis tu, basuh kat situ lah. Ambil tanah, itu kat situ. Tak apa, sebab air banyak. Tak menjadikan najis pun laut ataupun air sungai tu. Okay. Ialah memang nak bau macam mana air laut, luah macam mana, betul tak? Ataupun kalau yang kita besar kan, boleh tapi orang tak buat lah. Celup dalam tu tak adalah. Tapi nak khabar dari hukumnya boleh. Ya. Kalau kita ada kalau renang kat rumah boleh lah. Renang. Macam kalau kita nak mandi junub. Kejung je dalam air tu, niat selesai mandi junub. Ataupun air kolam yang kita banyak kan, boleh kita celup kaki betul masuk. Ataupun kadang-kadang air banyak, ada budak kencing dalam tu kan, contohnya dia tak berubah warna, rasa pun tak berubah kan, jadi dimaafkan. Tapi kalau ada kata kolam air yang sebesar tu kan tiba berbau busuk, tak boleh lah.
kita kena basuh lah, bilas lah dengan air bersih. Dan tiada bertambah timbangannya. Kemudian daripada bercerainya daripada barang yang ada ia dahulunya, kemudian daripada diiktibarkan qadar oleh tempat yang dibasuh akan dia, dan qadar barang yang keluar daripada cemar yang suci, maka dinamakan ia air musta'mal. Okay. Jadi air musta'mal ni yang digunakan, air yang telah digunakan. Contohnya kita guna untuk berwuduk, kan, dipanggil air musta'mal ataupun air yang telah digunakan. Okay. Jadi air musta'mal ni dia tidak najis. Ya. Okey. Demikian lagi suci arak apabila jadi cuka dengan sendirinya. Kan arak kan, kita buat cuka kan, pakai air tuak kan, kita berberas dalam tu semua, perang. Di proses dia mula-mula disuci, lepas tu dia akan jadi najis, dia buah jadi arak, kemudian dia akan buah jadi cuka. Jadi masa dicuka tu bersih lah, ya, dia proses macam tu. Mula suci boleh minum, lepas tu perang jadi arak kan, lepas tu arak tu berubah jadi cuka. Cuka tu boleh makan. Itu cuka asli lah. Biasa tak dulu kat kampung-kampung kita dulu cuka buat daripada air tuak. Ada pernah makan cuka air tuak tu? Saya biasa ke kampung lah. Okey. Okey. Jangan dimasuk sesuatu air di dalamnya, maka jika dimasukkan sesuatu di dalamnya tiada suci cukanya. Tebuh tambah benda lain tak boleh. Tak boleh ya. Jadi di tengah proses tu kita letak. Kalau daripada awal tak apa. Tapi jangan letak dalam proses tu ya. Dia nak jadi cuka tu ya. Dan jika dibuangkan dahulu daripada jadi cukanya suci. Masuk benda dalam tuak tadi, sebelum dicuka kita buang dulu. Itu boleh. Kalau benda masuk daripada tuak tadi kan. Tapi kita buang sebelum jadi cuka. Itu dimaafkan, dibolehkan. Dan jika dimasukkan tuak di dalam cuka dengan tiada melampau suci cukanya. Air tuak tu memang bersih. Faham tak? Kita masuk dalam cuka tu, cuka pun bersih juga. Tak apalah. Jangan masa dia tu jadi ketika jadi arak. Proses dia daripada tuak jadi arak, lepas tu berubah jadi cuka. Kalau air tuak tu tertumpah dalam cuka tu, tak bermasalah lah, sebab dah jadi bersih dah. Okay. Jangan air tuak tu dia jatuh dalam ketika dia jadi arak. Itu tak boleh ya. Dan jika melampau pula najis cukanya dan apabila suci cukanya, nescaya sucilah pula bekasnya mengikut baginya. Okey. Jadi kan kita letaklah bekas, kita perang arak kan, lepas tu dia jadi najis, mula tuak dalam bekas kan, lepas tu dia berubah jadi najis kan, lepas tu dia jadi cuka kan, bekas tu tak najis juga. Walaupun ada proses pertengah tu ada najis. Tuak tu halal, bersih, lepas tu berubah jadi najis, berubah jadi arak. Masa arak tu najis lah, lepas tu dia berubah jadi cuka kan, jadi dia lepas tu bersih lah, suci lah. Jadi bekas yang sama tu dia suci mengikut pengedaran proses tadi. Okay, jadi bekas yang kena cuka tadilah tu suci. Tapi kalau ketika dia sedang jadi arak, najis lah situ. Bekas tu najis juga. Tapi bila dah proses jadi cuka, dengan bekas pun tu sekali jadi suci. Wallahu a'lam.